Kita sambung perbincangan berkenaan dengan flow over flat plate, dan kali ni kita nak tengok combined laminar and turbulent flow. Okay, berbeza dengan full laminar flow dan full turbulent flow. Combined laminar and turbulent flow ni dia berlaku pada keadaan di mana flat plate ni panjang dan flow tu ada dua-dua elemen, laminar flow dan turbulent flow. Kalau untuk kes yang sebelum ni, kita sentuh berkenaan dengan full laminar flow, di mana ni adalah dia punya correlation yang kita akan guna. Dan untuk kes full turbulent flow, ini adalah correlation yang kita akan guna. Bagi kes combined laminar and turbulent flow ni, dia mempunyai kedua-dua elemen laminar dan turbulent ni sama. Nak kata sama banyak tak juga, tapi kita tak boleh nak neglect elemen laminar di awal flow ni. So di awal flow ada elemen laminar yang agak besar dan seterusnya berlaku turbulent flow di belakang flow tersebut lah. Untuk kes-kes yang sebegini, dituliskan di sini dia punya correlation. Bandingan full laminar and full turbulent flow, correlation dia agak panjang sebab dia punya constant tu punya nilai yang lain lah, berlainan. Jadinya kita tengok ni, average Nusselt number untuk kes ni adalah 0.037. Reynolds number pada Caddy-Rootkin X kuasa 4/5 tolak 8/1, dan darab kangam Prandtl number kuasa 1/3. So condition untuk Prandtl number dia adalah begini, dan untuk Reynolds number dia adalah begini. Sebenarnya kalau kita lihat Reynolds number ni, dia di antara critical number dan 10/7 kan. Ini actually berada kita anggarkan di transitional flow tapi kita tak nak discuss panjang lebar sangat. So cukup untuk kita tahu bahawa correlation kita boleh guna adalah ini, dan friction coefficient dia ditulis dengan formula inilah. Jadinya kita dah tengok ketiga-tiga kes, full laminar, full turbulence, combined laminar and turbulence, dan ini adalah semua untuk isothermal plate. Isothermal plate di mana suhu plate ni adalah sama, dia kekal sama. Katakan suhu plate adalah 40 darjah Celsius, dia tetap 40 darjah Celsius sepanjang proses tu berlaku. Seterusnya kita akan membincangkan flat plate with unheated starting line. Untuk kes-kes yang tadi, semua bahagian flat plate tu, maksudnya daripada awal sampai habis, mempunyai suhu yang sama. Dan flow datang daripada arah parallel dengan flat plate, dan velocity boundary layer akan bermula daripada leading edge ni. Untuk kes flat plate with unheated starting line, plate itu dipanaskan selang beberapa jarak daripada leading edge. Maksudnya contoh, kalau leading edge kat sini, plate itu dipanaskan ataupun suhunya isothermal bermula daripada sini, lokasi selain daripada leading edge. Oleh yang demikian, unheated starting line ni bermaksud panjang segmen yang tidak dipanaskan. Dan untuk ini diwakili, dan segmen ini diwakili dengan lambang epsilon. Untuk kes-kes yang sebegini, kalau kita perhatikan gambar rajah, velocity boundary layer dia diwakili dengan garisan ini, manakala thermal boundary layer pula diberi oleh garisan ini, di mana kedua-dua boundary layer ini bermula daripada lokasi yang berbeza. Di sini dituliskan correlation untuk flow jika flow itu laminar. So Nusselt number dia ada di tuliskan di sini. NUX mewakili local Nusselt number. Okay. Dan untuk case turbulent, correlation yang boleh diguna pakai adalah ini. Okay. Jangan lupa masukkan juga nilai epsilon.
ke dalam correlation ni. So nilai epsilon tadi adalah panjang flat plate yang tidak dipanaskan. Okay, unheated. So daripada leading edge sehingga ke satu lokasi di tengah-tengah flat plate, dan jarak tu kita panggil epsilon. Masukkan ke dalam ni. Selain daripada local Nusselt number, kita juga boleh dapatkan average heat transfer coefficient. Nilai average untuk H. Bagi kes lamina, ni ada diberikan dia punya coefficient. Okay, untuk average heat transfer coefficient, kita nilai X adalah equal to L. Dan untuk kes turbulent juga diberikan correlation dia yang begini. Okay, so kita telah membincang berkenaan dengan flat plate with unheated starting length. Dia agak berbeza dengan yang kes sebelum ni, di mana untuk kes sebelum ni flat plate tu dipanaskan keseluruhannya, terutama boundary layer dan residual boundary layer bermula pada leading edge yang sama. Yang berbeza dengan kes ni, di mana residual boundary layer dan thermal boundary layer bermula di lokasi yang berlainan.